Ini bukan cream cheese. Yang adalah cheese foam. Kangkung Cup. Hi guys. Ini adalah packaging kita iaitu cheese foam daripada Mixlar. So untuk 50 gram kita akan bancuh dengan guna susu sejuk sebanyak 200 ml. So yang alat saya gunakan ni adalah milk frother. So kalau korang nak guna milk frother ni sangat-sangat sesuai lah. Tapi let's say kalau korang tak ada milk frother dekat rumah, korang boleh juga gunakan hand whisk. Hand whisk pun tak jadi masalah, boleh guna juga. Okey, untuk satu pack korang akan dapat 35 hingga ke 40 cup sekali bancuh. So teksturnya akan seperti ini. Umai! So minuman yang sesuai kita gunakan cheese foam ni seperti macam strawberry, yam, coklat, coffee series dan sebagainya. Kalau korang campurkan dengan whipping cream powder, ia sangat-sangatlah sesuai. Sebab apa? Korang boleh menjadikan kita punya cheese foam tu lagi lemak dan berkrim. Tapi tekstur dia akan seperti whipping cream. Kalau kita bancuh cheese foam, macam mana tak nak bagi cheese foam tu berbuih sangat? So dengan cara korang kena whip jangan terlampau lama. Ni yang jadi juga. Boleh ke guna torch? Kalau kat atas cheese foam ni, boleh, tak jadi masalah. Tapi torch yang tak berapa kuat sangatlah apinya. Let's say kalau korang nak letak gula kat atas ni pun tak jadi masalah. Kalau korang guna torch yang terlampau kuat, cheese foam takkan cair, tapi yang akan cairnya cawan tu. So korang kena guna cawan yang bersesuaian lah untuk korang buat resepi tersebut.